Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Hafiz. Kawan-kawan tahu tak? Salah satu kitab karya Ibnu Qayyim adalah kitab Ar-Ruh. Kawan-kawan, nama saya Faiz. Kawan-kawan tahu tak? Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang guru kepada Ibnu Qayyim. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Saad. Ibnu Qayyim dilahirkan di Damsyik pada 7 Safar 691 Hijrah. Saya Muhaimin. Info hari ini. Ibnu Qayyim juga terkenal sebagai tokoh dalam bidang fiqh. Saya Ismail. Kau nak tahu, Ibnu Qayyim merupakan salah seorang ahli falsafah ekonomi Islam. Saya Maaz. Kawan-kawan kenal Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim merupakan seorang yang alim dalam bidang tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik yang bersemangat warna bajunya pada hari ini dalam rancangan Adik Dan Azan. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allah Akbar. tahlil. La ilaha illallah. Kita dengarkan dulu bacaan surah An-Nisa insya-Allah pada hari ini ayat yang ke-16 daripada adik kita yang bernama Hafiz. Siapa nama adik kita? Hafiz. Silakan Hafiz. Yang lain semak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anha. Innallaha kana tawwabar rahima. Masya Allah. Ya. Ainnya bunyi sebenar. Fa'ridu. Cuba sekali lagi. Wa aslaha. Sekali lagi. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anha. Okey. Tadi nampak seksa sikit. Okey. Kali ini kita dengarkan bacaan yang kedua daripada adik Muhaimin. Ya, cuba adik Muhaimin selesaikan tanggungjawab itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma. Innallaha kana tawwabar rahima. Tajuk yang kita akan pilih mengenai ayat yang telah kita baca tadi. Tullabi. Naam. Iaitu homoseks. Ya, iaitu homoseks. Iaitu dalam bahasa yang diambil daripada gabungan bahasa Yunani dengan bahasa Latin. Bahasa Yunan tu yang mana satu agak-agak? Yang homo. Homo tu maksudnya yang sama. Tetapi dari sudut seks adalah diambil dari perkataan Latin, iaitu jantina. Sama jantina. So kalau ada perkataan homo selepas ni, bukan mestinya jantina. Ada juga homo yang lain. Ya, tetapi diambil daripada dua gabungan bahasa. Dan perkataan ini mula dipopularkan. Mula apa? Dipopularkan Pada tahun 1869. Ketika itu oleh seorang penulis jurnal yang bernama Karl Maria Cadbury. Dalam satu penulisan dia, orang kelahiran Austria. Ya, itu sebagai info pada hari inilah. Yang nak menceritakan tentang tajuk yang kita nak bicarakan pada hari ini. Tullabi. Naam. Ya. Sebelum kita membicarakan tentang homoseks ini, ya, sama ada LGBT. Bahasa sekarang ni mudahlah LGBT. L tu lesbian, G tu gay, B tu bisexual, T tu transsexual. Semua ada ya. LGBT ataupun sama jenis telah berlaku ayatnya, penceritaannya selepas cerita tentang ayat zina. Selepas cerita tentang ayat apa? Zina. Seolah-olah Allah nak menceritakan ini lebih kurang juga maksud zina. So sebelum Allah turunkan ayat surah An-Nur tentang hukuman sebat dan begitu juga rajam,
Sebelum itu mereka yang didapati sabit kesalahan. Nak sabit tu pun kadang-kadang susah. Setelah mana dia tengok, dua orang lelaki tak senonoh ni buat kerja tak senonoh, ataupun dua orang perempuan ni buat kerja tak senonoh, dinamakan gay ataupun lesbian tadi. Ketika itu sabit kesalahan, bicara confirm dengan saksi-saksinya yang tertentu. Ketika itu zaman dulu dia kena hukuman yang pertama dicecer dan dicela. Dia apa? Dicaci dan dicela. Dia apa? Dicaci dan dicela. Lepas tu setiap seorang yang caci dan cela dia dekat tempat umum tu ambil sandal, ambil selipar, pukul dia pakai sandal. Top. Tu kan. Dia pun kena tampar dengan sandal dengan muka dia. Itulah dia balasan sebelum turunnya ayat yang menceritakan tentang lebih sistematik lah. Lebih tersusun dalam surah An-Nur. Sebab ketika itu kadang-kadang orang tu walaupun dia dah terlanjur, dia ada kalanya insaf. Jadinya hukum caci, hukum cela tu telah dihapuskan. Tinggal direjam sahaja. Tullabi, kita akan sambung selepas ini apakah puncanya, apakah sebabnya dan apakah kaitan dengan ayat yang kita bacakan pada hari. Alhamdulillah, terima kasih kerana tuan-tuan masih lagi normal dan masih lagi setia untuk menyaksikan rancangan Kegemaran Ramai dalam rancangan Adik Dan Abang. Tahmid. Alhamdulillah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada juga orang tak abnormal tak normal lah maknanya. Kalau normal sebagai contoh, Muaz dia suka kepada seorang perempuan. Senyum-senyum dah ada awet ke? Ya. Seorang lelaki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada lelaki. Ya. Tetapi sekarang ni yang kita nak bicarakan dah terbalik dah. Laki suka laki, perempuan suka perempuan, dan sejarah awalnya dikatakan, bukan dikatakan, memang confirm berlaku kepada kaum Nabi Lut. Kaum siapa? Kaum Nabi Lut. Ya, jenayah pertama yang tidak pernah didatangi oleh mana-mana manusia di zaman itu dan zaman sebelum ini, iaitu mendatangi syahwat lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, sehingga Allah pelingkupkan kaum yang ingkar kepada Nabi Lut. Sehinggalah sebelum nak dilingkupkan tu, malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Lut sebelum nak bagi ketenangan kepada dia dan amaran yang dia akan hancurkan kaum yang tak dengar, tak makan saman tadi. Tengok-tengok malaikat yang menjelma macam manusia tu pun nak kena rogol juga. Dia kata, ada lelaki handsome nak datang rumah Nabi Lut. Kita serang. Baik punya, jangan main-main. Malaikat pun, dahsyat, gerun. Nak ceritanya itulah kemungkaran yang permulaan sehingga dikatakan tempat-tempat kaum Nabi Lut itu sekarang ini peninggalannya adalah laut mati. Apa dia? Laut mati. Dia katakan laut mati itu struktur tanah di bawahnya bila orang menyelam seperti mana ke atas, struktur tanah ke atas seperti mana ke bawah. Seolah-olahnya diterbalikkan. Itulah umat zaman dahulu yang tidak diberi kepada umat Nabi Muhammad sekarang, tidak di-cashkan kesalahannya dengan seksaan on the spot. Tetapi umat Nabi Muhammad ditangguhkan. Adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tengok sedikit apakah dia punya faktor yang menyebabkan seorang tu boleh jadi homoseksual. Ya, pasal apa? Pertama, bila dikaji, kita kesian juga sebenarnya pada golongan ni satu sudut. Sebab rupanya keluarga dia berantakan. Keluarga dia apa? Berantakan. Maksudnya tak kamcing. Sebagai contoh, bapa ni suka menderemak. Dia ambil tali pinggang, berlaku depan anak, dia serembat, dia smackdown, dia pukul, dia cubit, dia garang. Sehinggalah anak dia tu kebetulan perempuan. Dan bila anak dia perempuan, dia tengok bapa dia ganas, panas baran, tak suka. Akhirnya dia rasa anti kepada golongan lelaki. Akhirnya dia pun suka sangat dan sayang dan kesian sangat pada mak dia. Dan dia benci terus seolah-olahnya lelaki di seluruh dunia disebabkan bapa Disebabkan siapa? Bapaknya. Akhirnya dia pun jadilah seorang yang lesbian sebagai contoh. Ataupun sebaliknya. Perempuan pula, ibu-ibu pula yang mendera bapa. Ada tak? Ada. Ada juga. Dia kata, masak. Baik sayang. Dengar cakap aku. Baik sayang. Kan sampai mak dia garang, marah suami pun ada juga. Kan? Ketika itu anaknya pula anak lelaki. Maka ketika itu dia benci kepada golongan wanita. Dia benci sangat kepada golongan wanita. Wanita ni semua garang, queen control, jahat. Bapa dia kesian. Akhirnya dia kesian pada bapa dia. Bapa dia pun sayang pada dia. Akhirnya timbul satu perasaan yang luar biasa. Akhirnya terjadilah perlakuan-perlakuan yang pelik. Maknanya sekarang ni kita lihat
sosial masyarakat kita. Kekeluargaan sistemnya runtuh. Masyarakat yang sudah semakin gila dan hilang pertimbangan juga membawa faktor kepada wujudnya homoseks, LGBT dan seumpama dengannya. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allah Akbar. Tullabi. Naam. Ketika mana kita melihat kesan sedikit negatif. Ada orang bila sebut kata masuk neraka, alah neraka. Kalau semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Homeboy. Dia kena sebut benda-benda yang dia nampak agaknya lah. Selain daripada neraka tu kita dah biasa dengar dah. Kita nak sebut yang biasa-biasa orang sekarang ni dah tak sensitif kepada neraka Allah. Kita sebut penyakit yang Allah akan timpakan dia kat dunia. Siapa tahu agak-agak penyakitnya? Siapa penyakit. Yang... Ya apa dia? Penyakit ta'in. Penyakit ta'in? Ta'in. Ta'in. Ambil kau. Bukan ta'on ya. Bukan ta'in. Tetapi penyakit yang kita biasa dengar kat Malaysia. AIDS. Apa dia? AIDS. AIDS. Virus yang dibawa oleh penyakit AIDS ni adalah HIV positif. HIV ya. Dia biasa dikaitkan dengan golongan-golongan yang membuat benda yang songsang ini. Begitu juga ada nama yang baru, STD. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Nanti kalau orang kata penyakit STD ini berkaitan dengan hubungan yang abnormal, yang tidak normal di antara lelaki-lelaki, perempuan-perempuan dan seumpama dengannya. AIDS, AIDS, angkara iblis dan syaitan. Tapi angkara diri dia juga sendiri. Memanglah betul dia dizalimi dari satu sudut. Tapi dia sudah memilih untuk apa? Untuk bertukar dan untuk mendatangi perkara-perkara yang jahat dan keji. Ketika itu Allah adakah salahkan iblis dan syaitan? Tak. Allah akan bakar orang yang sudah memilih pilihan yang berada di hadapannya. Wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah kata aku bagi ilham dia fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku bagi ilham, aku bagi tahu ada syurga, ada neraka, ada Quran, ada hadis, tetapi yang membuat pilihan siapa? Saya yang pilih. Semua buat gitu. Siapa yang buat pilihan ke atas segala-galanya kat dunia ni? Siapa yang buat pilihan? Saya yang pilih. Saya yang pilih. Dan Allah tegaskan, siapa yang memilih sesuatu benda yang baik, beruntunglah. Bila beruntung, masuk syurga. Siapa yang memilih benda yang jahat, jahatlah. Nerakalah tempatnya. Rugilah kamu. Kita yang pilih. Ya. Oleh sebab itu, kami simpati kepada golongan LGBT. Tetapi anda kena simpati kepada pilihan anda sendiri juga. Selamat menjauhi homoseks dan LGBT. Moga-moga kita diredai oleh Allah, diredai di dunia, diredai di akhirat insya-Allah. Dan akhirnya masuk ke syurga siapa? Allah. Takbir. Allah. Tahlil. La ilaha illallah. Kita akan sambung dengar cerita daripada Atuk insya-Allah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah fahami. Yes, inilah bersama kami dan Atuk dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Ya, terima kasih. Terima kasih cucu Jatuk. Masya-Allah, hebat-hebat ya. Hebat pagi-pagi ni lawa-lawa apa pagi masya-Allah. Dan terima kasih kepada cucu Jatuk di sana. Ramai depan sana ya, yang kecil, yang besar, yang duduk atas kursi pun ada, duduk menerak pun ada tuan. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Dan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang bercerita panjang lebar. Dan tajuk kita hari ini apa dia? Homoseks. Atuk tak mahu sebutlah. Jadi Atuk sambung cerita Ustaz Zamri tadi. Satu hari, nak dengar cerita tak? Jadi satu hari Allah hantar 2 orang malaikat pergi ke rumah Nabi Lut. Jadi Nabi Lut ini cucu Atuk ya, dia orang ni orang baik. Kalau orang datang ke rumah dia, dia layan, dia buat jamuan. Lepas tu datang 2 malaikat, rupa dia cantik. Jadi Nabi Lut pun sembelih kambing, masak dan jamu tamu dia. Maka pada ketika itu isteri Nabi Lut. Isteri siapa? Nabi Lut. Pergi cakap heboh. Rumah aku ada 2 orang cun kata dia. Ada orang lelaki cun, lawa. Ya? Siapa yang pergi heboh kan? Isteri Nabi Lut. Pergi cerita, rumah aku ada 2 orang lelaki cun, lawa. Ya, bergetah. Orang lelaki bergetah juga. Tak tahulah. Jadi orang pun datang rumah Nabi Lut. Nak ambil tu 2 orang tu. Nabi Lut ini tamu dia. Dia lain, tolonglah jangan ganggu tamu aku. Tolong ni tamu aku. Aku nak hormat tamu aku. Tak, aku nak tamu kau. Dia. Akhirnya Nabi Lut kata apa? Kalau kamu nak juga, ambil anak perempuan aku. Nabi Lut sanggup menyerah anak perempuan dia untuk mereka rogol. Mereka berzina. Asalkan jangan ganggu siapa? Tamu dia. Nabi Lut tak tahu siapa. Jadi bila mana Nabi Lut dah masak makanan, siap dah masak hidang-hidang, mereka tak nak makan. Hidang-hidang tak nak makan. Pasal apa ni? Ya, tadi elok sangat, saya main elok sangat.
Dah siap masak-masak dia dah nak makan. Malaikat makan tak? Tak. Jadi Lut sudah syak. Jadi Allah malaikat kata, Lut jangan bimbang. Walau mereka masuk macam mana pun, mereka tak ganggu kami. Sebab kami siapa? Malaikat. Aku datang nak beritahu kamu, kamu kena keluar. Sebab aku nak musnahkan kaum kamu. Oh, hebat tak? Hebat. Ini punca daripada kelakuan homoseks. Jantan-jantan ini, akhirnya negeri mereka jadi apa? Musnah, diterbalikkan. Ya Allah, kesan sekarang apa dia? Wah, jadi tasik, jadi laut. Yang terlaut mati. Ya, itu yang saya cerita tadi. Baik, kalau begitu, hebat tak, kesan buruk tak daripada homoseks? Kesan buruk. Buruk. Hari ini, ayat yang kita baca tadi. Siapa baca ayat tadi? Saya baca tadi? Ya? Hafiz saat baca tadi? Muhaimin ya? Cuba baca ayat tadi, apa dia? Walladzani niha minkum fa'azuhuma. Ada pula orang pertikaikan. Ayat ini Allah kata, orang yang melakukan homoseks, orang lelaki yang mendatangi lelaki, apa dia? Fa'azuhuma, sakiti aja. Sakiti aja, bukan hebat sangat pun. Ada orang bersoalkan. Maka sebab itu betul. Ayat ini mengatakan sakiti macam mana? Tetapi ada hadis lain. Ada hadis marfu' yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas. Siapa? Abdullah ibn Abbas. Hadis marfu'. Hadis sahih kita boleh terima. Nabi kata qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'aitumuhu ya'malu a'mali qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Hadis Nabi, sadaqa Rasulullah. Nabi kata barang siapa melihat, mendapati sah dua orang tu melakukan liwat, maka Nabi kata yang melewat dibunuh, yang kena lewat pun dibunuh. Oh, bukan sakiti saja. Nabi suruh apa? Bunuh. Ini yang kita dengar dalam Quran kata kalau perempuan-perempuan yang berkahwin, ya, perempuan-perempuan yang berkahwin, suami-suami yang berkahwin, lelaki yang berkahwin, yang sudah ada pasangan, tiba-tiba dia berzina, maka orang ini kena apa? Direjam. Kena rejam sampai mati. Tetapi kalau yang belum berkahwin, kena sebat berapa rotan? 100. Kalau lelaki belum berkahwin, perempuan belum berkahwin, bila dia berzina, dia kena apa? Sebat. Tetapi Nabi kata orang yang homoseks, Nabi kata man ra'aitumuhu ya'malu amli qaumi Lut, barang siapa mendapati sepasang lelaki sama lelaki melakukan amalan kaum Lut, apa Nabi kata? Faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Orang yang melewat kena bunuh, yang dilewat pun kena bunuh. Itu artinya menunjuk pada kita bahawa amat keji perbuatan homoseks. Atau Ya. Kalau lelaki dia tukar jantina, lepas tu dia operasi, lepas tu dia kahwin dengan lelaki, macam mana tu tak? Masya Allah. Kalau orang lelaki, dia tukar jadi perempuan. Oh, lawa. Atuk pernah tengok dah, Masya Allah. Tengok macam tak percaya. Orang lelaki jadi perempuan. Bulu lembutnya kulit dia dengan cuma suara saja. Dia tengok muka cantik. Oh, cantik bila cakap, abang, nak ke mana abang? Ya? Muka cantik. Jadi perempuan. Maka dia kahwin dengan lelaki. Sah tak? Tak sah sebab dia masih lagi dianggap lelaki. Sebab itulah kalau mana-mana ada lelaki yang berkahwin dengan perempuan yang melakukan pertukaran jantina daripada lelaki kepada perempuan, maka perkahwinannya tidak sah. Pasal apa tidak sah? Sebab akan dianggap lelaki sama lelaki. Ingat, dalam konteks tukar jantina, apa hukum? Dalam hadis Nabi kata, la'anallahu al-washimah wal mustawshimah an-namisah wa tanammisah al-falijah wal turjah. Akhir sekali, wal mutaghayyirina khalqillah. Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud, Allah laknat. Siapa dia? Yang pertama sekali, orang yang pakai cok. Pakai apa? Tattoo. Tukang tattoo pun kena laknat. Yang kedua, orang pakai rambut palsu. Yang tukang rambut palsu pun kena laknat. Yang ketiga, orang pakai gigi sumbi. Tahu gigi sumbi? Gigi dia elok, dia pergi lubang kan, dia selit emas. Maka orang ini dilaknat, tukang buat dilaknat. Yang keempat, wal mutaghayyirina khalqillah, orang-orang yang menukar kejadian Allah. Allah jadi dia lelaki, dia tukar jadi, maka orang dilaknat semua hidup dia. Melainkan kalau dia bertobat, insaf dia sebab macam mana dah, tak tukar balik, tak boleh lagi dah. Okey? Sebab dalam konteks ini, orang lelaki nak jadi perempuan senang. Sebab nak buang benda yang ada. Tapi perempuan nak jadi lelaki,
nak bubuh benda tak ada mampu, tak boleh. Maka sebab tu jangan cuba-cuba nak menukar kejadian. Allah wallahu a'lam. Bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sehingga itu ma'assalamah. Waalaikumsalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bye.